Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Zahir Memang Zahir. Saya berumur 45 tahun. Saya berasal pada Kedah, Darul Aman. Saya sudah berkahwin, mempunyai 2 orang anak dan seorang isteri. Sekarang ini saya bertugas di Jabatan Kebajikan Masyarakat di Daerah Timur Laut sebagai pegawai psikologi kanan dan juga kaunselor berdaftar. Latar belakang pendidikan saya mempunyai PhD dalam bimbingan kaunseling dan psikologi, bimbingan dan kaunseling di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya punya master dari bidang kaunseling dan psikologi di UniSyam. Saya juga mempunyai ijazah secara mudah kesihatan persekitaran di UKM, mempunyai diploma lanjutan post basic kesihatan persekitaran dan diploma kesihatan persekitaran di Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya merupakan pengasas integrasi teori kaunseling spiritual pertama di Malaysia. Ini antara buku modul integrasi teori yang saya telah hasilkan, iaitu gabungan antara conversion teori dengan Islamic perspektif, iaitu melibatkan teori REBT ataupun Rational Behavior Therapy dengan Tazkiyatun Nafs yang dipelopori oleh Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah, hasil daripada kajian saya di peringkat PhD, saya telah berjaya memenangi gold medal di peringkat pertama international dan juga gold award di Seminar Kaunseling Islam Antarabangsa tahun 2020. Ini antara kejayaan, alhamdulillah, kejayaan yang saya telah hasilkan sebagai sumbangan dalam perkhidmatan kaunseling di Malaysia. Okey, saya mulakan dengan perkongsian ilmu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang saya sekalian. Jadi, hari ini topik yang saya nak bawa topik yang saya akan bawa pada khusus kerja sosial pada kali ini adalah tentang konsep attachment theory ataupun teori keterikatan. Apa yang kamu semua faham? Apa yang kamu tahu? Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, alhamdulillah, tahniah, bagus, bagi tepukan. Alhamdulillah. Okey, jadi saya terangkan kat sini sebagai pengenalan attachment theory. Teori keterikatan Bowlby dan Ashworth ini penting dalam kerja sosial, yang mana dia menerangkan tentang kepentingan ikatan selamat antara kanak-kanak dan penjaga. Apa maksud kat sini? Yang kata penjagaan antara kanak-kanak dan penjaga yang selamat itu dari segi perkembangan emosi, tingkah laku yang sihat. Ini dikaji oleh Bowlby, yang mana menumpukan pada keperluan naluri. Naluri adalah kehendak masing-masing. Manakala Ashworth ini menjadikan kaedah praktik, iaitu strange behavior. Apa maksud dia tu? Nanti saya akan huraikan. Ada 4 strange behavior yang kamu boleh faham dalam mengendalikan, dalam memahami konsep yang dibawa, dan untuk menilai jenis keterikatan yang sedia ada. Jadi dalam kerja sosial ni, prinsip ini dapat membantu profesional memahami keperluan sokongan kanak-kanak, membentuk amalan di bilik darjah dan menyediakan persekitaran yang menyokong untuk perkembangan kanak-kanak. Okey, sepintas lalu sebagai pengenalan kat sini. Okey, kamu semua kena faham juga, kalau kita nak tahu apa-apa teori sekalipun, kita tahu siapa yang pengasas, siapa yang mengkaji. Jadi kat sini sedikit pengenalan kepada John Bowlby. Okey, iaitu pengasas kepada AT ni, attachment theory. Merupakan tokoh psikologi perkembangan. Jadi dilahirkan pada 26 Februari 1907 di London. Merupakan anak keempat daripada 6 adik-beradik. Jadi Bowlby ni dibesarkan oleh pengasuh, iaitu neneknya daripada orang tua yang secara tak langsung lah. Maksudnya sudah pastinya kita tradisi dulu, kalau ibu bapa dan nenek ni cukup sayang, datuk ni cukup sayang kepada cucu dia. Jadi pengalaman ini memberikan pengaruh besar pada pandangannya berkenaan tentang hubungan emosional anak dengan pengasuh. Jadi waktu kecil ni, Bowlby ni kehilangan kedekatan dengan ibunya. Maksudnya kat sini dia dapat merasai bahawa ibunya agak jauh dibandingkan dengan pengasuh, dengan penjaga, itu neneknya lah, yang menganggap kasih sayang fizik ni berlebihan terhadap anak sebagai sesuatu yang tidak bagus. Jadi dia menganggapkan bahawanya kalau keadaan-keadaan yang tertentu ni elok ataupun tak. Jadi dia, pengalaman yang dihadapi ni, okey, tambah pula Bowlby ni dia mengalami kehilangan yang mendalam bila mana neneknya atau pengasuhnya yang dekat dengan dia ni sangat rapat telah meninggalkan keluarga mereka. Dan pengalaman masa kecil inilah kemungkinan besar menjadi dasar keterikatan terhadap hubungan emosional dan kesan kepada perkembangan anak. Okey, kita nak tahu lebih mendalam teori keterikatan ni oleh John Bowlby ni. Bowlby menyatakan kelekatan merupakan keperluan biologi bahawa
Anak memiliki naluri untuk membentuk ikatan emosional dengan penjaga sebagai sebahagian dari mekanisme evolusi, iaitu perkembangan kehidupan. Dan penjaga secara alami, dia memiliki naluri untuk merespon keperluan anak. Jadi ini adalah timbal balas. Kalau kita tengok balik penjaga ni macam dia nak memahami naluri anak-anak. Jadi kelekatan menurut Bowlby ini juga sebagai mekanisme bagi perkembangan emosional dan sosial. That's why lah kamu semua bila bekerja sebagai kerja sosial ni, kita kena memahami aspek emosi dan sosial masyarakat, yang mana hubungan kelekatan yang aman ni, yang sejahtera ni, bagi kemampuan anak untuk menjalin hubungan yang sihat dan stabil di masa depan. Ini antara basically kepada teori keterikatan. Jadi bila kita tengok balik, apakah pengaruh kelekatan kepada perkembangan kanak-kanak? Okey, dia ada 3 peringkat, iaitu kelekatan memiliki masa selama peringkat bayi dan awal kanak-kanak, usia antara 0 hingga 3 tahun. Kenapa waktu tu? Bila kita tengok balik, kita masih kaji balik, pada waktu itulah penyusuan ibu ni amat penting. Jadi pengaruh kelekatan ni, kalau hubungan dengan penjagaan terganggu ataupun tak cantik pada masa yang tertentu atau 0 hingga 3, anak ni kemungkinan berisiko mengalami masalah emosional, sosial dan kognitif. Apa itu emosional? Apa dia punya express? Sosial, dia punya perkembangan dengan masyarakat. Dan kognitif ini dari aspek cara dia berfikir. Dan kesan di kehilangan ataupun keterpisahan ni yang berpanjangan akan memberi kesan kepada kecemasan, mencemaskan, akan berlakunya depres dan sulit dalam membentuk hubungan yang sihat pada usia dewasa. Saya harap kamu semua faham. Saya teruskan. Ada 4 tahap kelekatan. Apa tahap yang pertama? Pre-attachment stage, iaitu pada usia 0 hingga 2 bulan. Pada tahap ini, bayi cenderung memberi reaksi seperti senyum. Kita kena faham dalam perkembangan baby ni, dia bermula pada antara 0 hingga 2 bulan ni, bayi ni akan rasa macam senyum, dia menangis, gerakkan dan sebagainya. Manakala attachment in the making ni, kelekatan yang bersifat spesifik ni, pada usia 2 bulan hingga 2 tahun, maksudnya dia dah mengenali secara pengembangan preferensi terhadap ibu ni. Dia tahu ayah, ibu yang menjaga dia. Bayi merasa lebih tenang ketika bersama dengan penjaga. Clear cut attachment ataupun kelekatan yang aktif ni pada usia 6 bulan hingga 2 tahun. Pada waktu ni, tuan-tuan perempuan, pada tahap ini, bayi secara aktif lebih merasa aman bersama dengan penjaganya. Manakala akan merasa cemas atau terpisah dengan pengasuhnya. Saya teruskan. Dan pada usia 2 tahun ke atas, dia akan terbentuk formation of reciprocal relationship, iaitu pembentukan hubungan yang timbal balik antara pemisah dengan ketidakpastian. Maksudnya dalam tempoh 2 tahun ni, mereka akan mulai memfaham dan dapat menerima pemisahan sementara dan akan kembali semula kepada penjaga. Maksudnya kat sini, dalam tempoh bayi ni, kanak-kanak ni peringkat 2 tahun ni, dia dah mula dapat beradaptasi dengan peristiwa, walaupun tidak dibawa apa, tetapi dia boleh survive dengan keadaan yang sedia ada. Jadi, apakah respon kanak-kanak bila tiada kelekatan? Jadi kat sini kita nak kaji, tuan-tuan perempuan. Apa yang disebut oleh Bowlby ni, dia ada 3 peringkat. Protest stage atau tahap protes. Yang kedua adalah display stage, tahap putus asa, dan detachment stage, tahap detachment. Tahap protes ni adalah anak menunjukkan reaksi emosi yang mendalam apabila merasakan kehilangan penjaga. Dia akan rasa macam tindakan yang ditunjukkan ketika terpisah seperti menangis, berteriak. Mana masuk kat sini, bila kata dia tengok penjaga tak ada, dia akan menangis. Manakala tahap putus asa ni, jika keterpisahan terus berlanjutan, anak menjadi pasif, sedih dan menarik diri. Maksudnya dia akan berjauh hati. So, tuan-tuan dan perempuan, kita tengok balik contohnya yang berlaku di negara peperangan, kebuluran dan sebagainya. Ini apa isu yang detachment stage. Tahap detachment ni, anak boleh melupakan penjaga yang hilang. Maksudnya dia dah rasa. Ini antara 3 peringkat yang mana memberi kesan kepada pembelajaran, proses perkembangan dan pembelajaran adaptation kanak-kanak yang berhadapan dengan penolakan. Jadi kat sini antara konsep dalam attachment teori yang mempengaruhi dinamika hubungan antara kanak-kanak atau remaja dengan ibu bapa atau ahli keluarga berdasarkan perspektif kerja sosial. Kini ada 4 peringkat seperti yang saya bagi tahu. Teori kelekatan ni, bagaimana ia berkembang yang digunakan dalam kerja sosial. Kita kena faham kelekatan ni ada 4, iaitu
Kelekatan aman atau secure attachment, kelekatan takut atau cemas anxious atau fearful attachment, kelekatan mengelak avoidance attachment, dan kelekatan tidak terorganisasi disorganized attachment. Sini kamu kena faham kali ini antara akan masuk tips-tips exam yang kamu kena faham. Ini penting lah dalam attachment theory ni. Jadi konsep secure base dan 7 heaven ni benarkan bagi kanak-kanak dalam yang membina hubungan yang dinamik dengan ibu bapa. Kasih penting. Konsep ini dapat membantu ahli kerja sosial memahami apakah keperluan emosi kanak-kanak, dia menilai risiko dan merancang intervensi untuk membina hubungan yang sihat. Saya harap kamu dapat faham. Penting ini kamu kena ambil, kamu kena faham. Bukan saya faham, tetapi kamu menjiwai apa yang saya kongsikan. Jadi kat sini, pola kelekatan berdasarkan kepada kajian oleh bersama Mary Ainsworth, Bowlby mengembangkan dan berasaskan attachment theory. Jadi tahun 1950 ni, Bowlby membangunkan perkembangan kelekatan berdasarkan pada pengamatan klinikal dan kajian evolusi. Manakala Ainsworth ni dia membina perspektif baru dalam penelitian Bowlby melalui pendekatan empiris dan observasi. Maksudnya dia mengkaji bersifat empiris, konsep eksperimen dan observation, pemerhatian yang sistematik. Jadi eksperimen disebut dengan strange behavior ni dijalankan oleh Ainsworth. Kat sini kita kena faham, Bowlby dia masih theoretical, tetapi untuk eksperimen dikenakan oleh Ainsworth, Mary Ainsworth. Okey. Saya letakkan Ainsworth menjalankan eksperimen ini melihat pada keperluan kanak-kanak. Antaranya A, kanak-kanak ni dan penjaga berada dalam ruang bersama. B, orang asing memasuki ruangan. C, pengasuh atau penjaga meninggalkan ruangan, meninggalkan anak dengan orang asing. Okey, dan D, pengasuh atau penjaga ni dia akan kembali perlukan anak selama kehilangan dan kembali penjaga. Jadi kat sini dia akan mengkaji. So that's why bila saya tengok balik, saya memahami balik, dia juga merupakan satu aspek yang dipelopori oleh Albert Bandura, yang mana dia melihat aspek tingkah laku kanak-kanak berdasarkan pemerhatian, code and decode. Tetapi dalam Ainsworth ni dia melihat aspek bagaimana kanak-kanak tu berkembang berdasarkan kepada terikatnya antara anak dengan penjaga. Okey. Secure attachment, kelekatan aman ni, dia akan memberi respon penuh perhatian, konsisten. Ini penjaga. Manakala kesannya anak dengan kelekatan amat cenderung mengembangkan rasa percaya diri. Okey. Berbeza dengan kelekatan cemas, anxious ataupun ambivalence attachment ni, dia tidak konsisten dalam merespon keperluan kanak-kanak. Anak atau kadang-kadang respon dan tak respon. Ini kelekatan yang cemas. Jadi menyebabkan apa? Anak dengan kelekatan cemas ni mungkin tumbuh menjadi individu yang terlalu bergantung kepada orang lain. Avoidant attachment ni kelekatan menghindar. Maksudnya tidak responsif. Maknanya penjaga ni dia tak kisah. Hari ni kan banyak dengan gadget-gadget yang tertentu. Jadi menyebabkan kesan kanak-kanak ni dengan kelekatan menghindar akan tumbuh menjadi individu yang sukar menjadi hubungan emosional yang rapat dengan dan cenderung menghindar bersama orang lain. Memang dia lebih kepada menyendiri. Ini yang kita bimbang tuan-tuan perempuan. Dan disorganized attachment ni, kelekatan yang tak terorganisasi ni, memberi kesan kepada pengasuh mungkin mengalami kesulitan emosional sendiri, menunjukkan sikap menakutkan atau bertindak kasar. Maksudnya kat sini ada penjaga depan okey, tetapi bila tak ada orang lain, dia akan bertindak provokasi pada kanak-kanak. Jadi menyebabkan apa? Kanak-kanak dengan kelekatan disorganisasi dia akan tumbuh menjadi individu yang mengalami kesulitan untuk mengatur emosi. Jadi dia okey, kat sini gambaran yang kita dapat, fearful, takut, avoid, menolak. Jadi kat sini menyebabkan kanak-kanak ni rasa macam tak mengenali diri dia. Jadi apakah peranan ibu dan ahli keluarga? Yang pertama sekali, kita lihat peranan ibu bapa dalam safe haven. Safe haven ialah tempat perlindungan aman. Seorang anak ni yang berlari ke pelukan ibu. Maksudnya bila kata ada satu peringkat, dia rasa ibu bapa yang ada, dia akan rasa safe. Maksudnya dia akan mendengar suara menakutkan, dia akan cari ibu bapa. Manakala secure base ni atau dasar aman ni, seorang kanak ni bermain jauh dari ibunya, tapi sekali dia akan lihat, dia main, dia tengok, oh ada bapak aku, ada. Kalau proximity maintenance atau pemeliharaan kedekatan ni, seorang anak yang melihat mengikut ibunya, dia rasa kena ikut. Jadi remah juga bapak, betul tak? Dan separation distress ni, kecemasan berpisah ni, seorang bayi yang menangis ketika oleh pengasuh utama dan tanda dari separation distress. Jadi keempat-empat prinsip ni
dia dapat mencerminkan inti dan teori kelekatan Bowlby yang menekankan bahawa anak memiliki keperluan emosional untuk hubungan yang dekat dan aman dengan pengasuh. Kat sinilah kita dapat memahami dalam konsep kerja sosial ni, kita boleh tahu dari segi gambar. Kat sini bila kata saya duduk dekat JKM, apa yang saya perhatikan, apa yang saya tahu, bagaimana perkembangan kanak-kanak ni, dia bergantung kepada peranan yang dimainkan oleh penjaga ataupun ibu bapa. Okey, tuan-tuan dan puan. Dan apakah implikasi dalam kerja sosial? Ini penting Ini penting untuk kamu semua dapat memahami. Yang pertama sekali adalah penilaian risiko ataupun intervensi. Ahli kerja sosial ini menggunakan konsep ini untuk menilai hubungan kanak-kanak dengan keluarga, mengenal pasti corak kelekatan. Ini risiko ataupun dia dapat menilai risikonya. Yang kedua ni, implikasinya memperbaiki hubungan, iaitu intervensi boleh difokuskan untuk membina kelekatan yang lebih selamat, sama ada dengan meningkatkan responsif ibu atau menjadikan sokong kanak-kanak untuk membina hubungan yang sihat. Maksudnya kat sini, bila kata aktiviti yang dilakukan oleh pihak JKM menerusi melalui dengan perintah masyarakat, kanak-kanak yang berhadapan dengan isu kan, dia dirujuk oleh mahkamah dan dia ada satu tempat yang dikendalikan oleh unit perintah khidmat masyarakat dalam membantu anak untuk melakukan aktiviti kemasyarakatan. Dan yang ketiga adalah pembangunan kemahiran. Ahli kerja sosial dapat membantu kanak-kanak dan keluarga membangun kemahiran seperti pengurusan emosi, komunikasi, menyokong hubungan kedekatan. Maksudnya aktiviti yang dimainkan oleh kerja sosial ni amat penting. Jadi inilah pentingnya kamu yang berada pada hari ini belajar dengan tekun, kamu faham dan kamu applykan kepada masyarakat umumnya. Jadi tuan-tuan dan puan, itu saja yang saya rasa macam saya kongsikan. Jadi sumber rujukan saya cari daripada analisis teori PAUD, dari buku sumber yang saya dapat, dan sedikit artikel yang saya dapat itu hasil daripada daya tahan belia mempengaruh hubungan perabatan dalam institusi kekeluargaan. Hasil daripada artikel tersebut menyatakan dapatan kajian mendapati bahawa hubungan perabatan attachment ni dalam institusi kekeluargaan yang melibatkan aspek sokongan daripada ibu bapa, adik-beradik, keluarga besar atau extended family dan pasangan menyumbang kepada pembinaan daya tahan para informan. Resiliensi iaitu daya tahan daya tahan remaja yang diketuai oleh Siti Hajat Kamarudin lah 2016. Jadi sekali lagi, ini antara topik yang saya sentuh. Elemen pelindung, kajian dapati tadi, elemen pelindung merujuk kepada karakteristik individu atau persekutuan sosial melindungi belia daripada terpengaruh dengan keadaan berisiko melalui adaptasi positif atau mengurangkan hasil negatif. Kajian yang dijalankan oleh Sepuan dan Walkie 2013 menunjukkan bahawa hubungan perabatan antara belia dengan ibu bapa dan adik-beradik ini memain peranan yang penting dalam proses pembangunan emosi. Manakala Max Mohn dan sahabat-sahabat yang lain, dia menyatakan keutuhan sebuah keluarga turut didapati sangat berpengaruh dalam membentuk perkembangan mental, sosial dan psikologi belia. Dan ada lagi banyak hubungan perabatan merujuk kepada kualiti dan satu perhubungan dengan individu yang lain oleh Answorth. Menurut Flaherty dan Sadler 2010, hubungan perabatan positif antara ibu dan anak boleh meningkatkan perkembangan dan keupayaan belia dalam ini mengenali dunia luar daripada sudut emosi yang sihat. Jadi ini antara banyak topik yang saya sentuh mengenai masa beliau mengenai tahap pengabaian. Dapatan ini juga konsisten dengan kajian yang dijalankan oleh Bradford dan Leiden 1993 dalam Niels dan Ray 2009 menunjukkan bahawa hubungan perabatan antara ibu bapa dan anak yang kukuh memberi kesan kepada tahap penghargaan kendirian tinggi, tahap kepuasan hidup yang tinggi dan rendah tahap tekanan psikologikal. Ini antara rujuk-rujukan yang saya dapat daripada artikel tersebut. Dan sebagai perkongsian kat sini, ini antara program advokasi perlindungan kanak-kanak daerah Timur Red yang baru-baru ni kita lakukan, dan perkembangan kanak-kanak, melindungi kanak-kanak daripada pengabaian, keganasan, seksual dan sebagainya. Okey, ini apa aktiviti yang kita buat. Dan kat sini pengalaman saya tuan-tuan dan puan, pengalaman semua para hadirin pengalaman saya dalam mengendalikan kanak-kanak di dekat pra sekolah sampailah ke darjah 5. Ini sekolah rendah. Dan perkongsian juga adalah ceramah buli dan gangguan seksual kepada sekolah, kepada pelajar sekolah menengah. Dan kenapa pelajar perlu hadir ke sekolah, ini antara topik yang hangat di sekolah dan kat sinilah yang boleh kita sekembangkan.
Jadi ini sering pada kanak-kanak. Pengalaman saya juga dalam menguruskan smart aging ataupun kita bersama dengan program Warga Emas Pawai Jelutong. Okey, mengadakan aktiviti, aktiviti art terapi, kita adakan aktiviti game untuk amalah. Jadi ini antara peranan saya juga di Jabatan Kerja Masyarakat dalam intervensi bimbingan dan kaunseling kepada OYLS, iaitu orang yang layak dan sesuai. Jadi nak dapat seorang tu kita nak bagi penjagaan pun, kita akan tengok dari segi sudut personality dia, sesuai ataupun tak, layak ataupun tak. Ini yang penting. Dan ini antara misi bantuan banjir di Kelantan 14. Dan selain daripada itu, ada juga saya turun ke beberapa tempat. Dan isu yang kita boleh katakan PFA ni, kes-kes yang melibatkan kes isu semasa lah, sama kes kematian dan sebagainya. So ini antara program-program ataupun ini antara intervensi yang saya turun ke Padang dalam membantu masyarakat sekarang. Jadi lawatan intervensi juga kes yang merupakan kes bencana, ribut dan sebagainya. Dan tuan-tuan perempuan, ini sedikit perkongsian kajian kes lah. Dan saya tengok kajian kes ini juga melibatkan teori attachment theory, yang mana okey, yang ni saya kongsikan sikit lah. Ini baru-baru ni saya buat lawatan PFA dan saya berjumpa dengan pihak penjaga. Dan insiden yang berlaku ni pada pertengahan bulan September, yang mana di Dadak Akhbar menyatakan kanak-kanak berusia 14 tahun terjatuh daripada tingkat 21. Jadi bila dia terjatuh ni, kita tengok kenapa dia terjatuh. So kat sinilah bila saya jumpa penjaga. Penjaga ni sebenarnya bukanlah ibu bapa yang sebenar, tapi dia penjaga dari segi kekeluargaan. Dan kanak-kanak ni tinggal dengan ibu bapa penjaga. Dan isunya kanak-kanak ni berusia 14 tahun, bersekolah di sekolah menengah dan berkenalan dengan seorang lelaki lah, jejaka yang berusia 16 tahun. Tetapi atas saranan ibu bapa atau penjaga ni, dia tak benarkan. Jadi berlakulah sedikit salah faham, dan ibu bapa penjaga ni dia panggil saudara yang lain, bapa saudara dia, untuk bagi nasihat. Tetapi pada hari kejadian, kanak-kanak ni dia mengambil keputusan. Kita pasti apa keputusan yang terbaik, tetapi dia lompatlah daripada flat yang tinggi, okey, 21 tingkat, turun sampai ke sini. Okay, ini yang perlu kita kita tengoklah. Okey, jadi bila kata saya tengok, saya perhati balik apa dia punya pengajaran yang kita dapat, hasil daripada attachment theory ni, saya boleh katakan kali ini berkawan dengan seorang lelaki berusia 16 tahun tapi tidak disetujui penjaga, tapi ibu dan bapa saudara tak setuju untuk permintaan tersebut dan menghubungi bapa saudara yang lain untuk datang ke rumah menasihat kanak-kanak. Bapa saudara yang datang telah menampakkan kanak, dan ibu dan bapa saudara kanak telah memohon kanak tunggu di luar untuk meredakan kemarahan. Jadi kat sinilah. Jadi apa yang saya boleh katakan kat sini, kesannya adalah anxious imbalance attachment, iaitu kelekatan cemas. Penjaga ni tidak konsisten dalam merespon keperluan kanak-kanak, dan kadang respon, kadang tak. Jadi dia tak yakin. Anak merasa tak pasti sama ada penjaga akan hadir saat ketika diperlukan. Jadi dia dah cerita dan sebagainya, tapi barangkali ini atau kesannya. Jadi anak dengan kelekatan cemas mungkin tumbuh menjadi individu yang terlalu bergantung kepada orang lain. Masa takut akan penolakan yang seringkali memerlukan sokongan terus menerus, iaitu tak ada keyakinan. Jadi dia dah rasa hilang pertimbangan, itu tindakan dia dah. Jadi isu-isu inilah kita perlu lihat dalam perawatan aspek teori attachment teori lah. Jadi secara rumusannya, teori kelekatan menyediakan rangka kerja yang penting untuk memahami bagaimana dinamik hubungan awal terbentuk dan memberi kesan kepada kesejahteraan kanak-kanak dan remaja, serta bagaimana ia boleh diintervensi oleh ahli kerja sosial untuk menggalakkan pembangunan yang sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua pelajar. Saya harap kamu semua dapat faham, memahami apa yang saya kongsikan, dan sebab pertanyaan boleh diajukan.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Jadi itu saja yang saya kongsikan. Sekian.